Tanya, Ustaz, macam mana syaitan ni 24 jam tipu kita? Kita pula banyak rehat, banyak main, banyak santai. Maknanya kita akan sentiasa tewas. Macam mana nak menghadapi dia? Kita tengok hadis ni. Telah datang dalam hadis Hasan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Cuba terjemah, inna syaitan, sesungguhnya syaitan qal berkata, wa izzatika, dan demi kebesaran engkau, kehebatan engkau, ya Rabb, kata syaitan kepada Allah. Wahai Tuhan, la abrahu. La abrahu ada dalam surah Kahfi, lan abraha. Apa dah? Aku akan sentiasa ughwi. Tadi kita jumpa dah. Wahai Tuhan, aku akan sentiasa menyesatkan ibadaka, hamba engkau. Madamat, selama mana arwahuhum, roh-roh mereka, fi ajsadihim, dalam jasad mereka. Mana apa? Selagi tak mati aku akan sesatkan. Bila syaitan akan berhenti menyesatkan manusia? Bila mati. Saat-saat akhir masa nazab pun akan sesatkan lagi. Maka tengok Tuhan jawab apa? Ini rahmat Allah kepada kita. Allah berkata, wa izzati, demi kebesaranku, kemuliaanku, wa jalali, dan kehebatanku, kamu nak sentiasa sesatkan hamba-Ku, aku pula apa dah? La azalu, aku akan sentiasa mengampunkan hamba-hamba-Ku selama mana dia minta ampun. Kamu tipu dia, manusia buat dosa, manusia minta ampun, aku ampunkan. Lepas tu dah bertobat, kamu tipu lagi, dia buat dosa, dia minta ampun, aku ampunkan. Maksudnya apa tu? Rahmat Allah. Rahmat Allah satu. Yang kedua, bila syaitan tipu penak-penak, lepas tu hamba tu buat dosa, bertaubat, Allah pun terima. Kecewa tak syaitan? Celaka, taubat lagi. Cik taubat je. Ini rahmat Allah.